Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam channel saya masih sama juga, iaitu hari Isnin 17 November 2025 Masehi bersamaan dengan 26 jam awal 1447 Hijriah. Okey, seperti biasa video daily report kita untuk hari ini. Malam tadi selepas pada buat video kemarin, lepas pada buat video daily report, saya terus pergi ke ni. Tak balik malah tak? Yalah. Yalah tak balik. Pada tak jumpa, tak jumpa tak cari amal tak jumpa tu. Nak birthday dia kedai tu. Ke budak tu Muhammad Syafiq tu. Syafiq Aiman, lepas tu balik kau ni. Dia buat video dari report. Bawa dia video report tu pergi ke ni. Pergi singgah dah Fikri dah. Biasa minum teh. Lepas tu semaya maghrib di masjid. Lepas tu semaya syak di surau. Lepas tu biasa duduk dapat pergi sepedas semaya maghrib tu pergi makan cakwe tiaw. Sup maksu. Kedai maksu. Lepas tu kau nak main balik maya isyak di surau ada buah tu. Lepas tu tunggu Fikri balik dah pukul 11.30 tu. Pukul 10 tu baru saya terus balik ke rumah lah. Hari ni lepas tu bangun pagi tadi tidur pada pukul 12.30 malam. Pagi bangun pada pukul 6.50 pagi, bangun terus mandi semai subuh, makan sarapan. Lepas tu relax sekejap dari pukul 8 tu baru keluar pergi ke ni, ke kedai Fikri. Lepas tu 8.40 tu baru pergi tempat kerja. Kerja hari ni sambung malah habis siap. Melah di luar tu siap dah. Dah lepas siap dah, luar pun siap dah. Esok ni mozek pula lah. Mozek dah jambil tu. Ada lagi malah belakang tu. Dalam ada lagi patut itu kena ikat batal dulu kan. Kena belah juga lagi belakang tu. Rizak ada lagi sebit setengah tu. Dia tak tahu dia kodak lah. Kalau tak ada kan kena tambah sebit lain pula. Ataupun pelanggan semi biasa. Ada sikit lagi tu. Kalau kita dah siap buat pintu tu, alih pintu akak pintu tu kan. Kena ikat batal baru. Lepas dah ikat batal baru tu kena pelah lalu lah maknanya. Tu lagi dah. Esok ni mozek ni. Pasal mozek. Kalau dah ada semi 5 bit. Maknanya nak pasal mozek esok lah. Lepas tu siap kerja je dah pukul 3.10 saya pelik. Singgah sini sekejap lah. Tak semaya sini lah. Pakai singgah sekejap tu pelik rumah. Semaya lahu pada pukul 3.50. Lepas tu tidur sekejap. So ngatur aja tidur sekejap. Bangun pukul 6. Ni apa? Tidak boleh pukul 6. Bangun dari pukul 5.50 bangun. 5.50 Lepas tu mandi semaya asar. Lepas tu cepat-cepat terus main ke sini. Lepas tu pukul 6 saat ni. 6.40 ni buat review hadiah ni. Lepas tu 6.42 terus buat video ni. Okey, saya sekali saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.